Pada Ramadan keberapa Nabi Muhammad SAW menjalani Ramadan di Mekah? Jawapannya, Nabi Muhammad SAW menjalani Ramadan di Mekah pada Ramadan ke-7. Pada Ramadan ke-7, iaitu pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama dengan 10,000 para sahabat telah keluar daripada Madinah menuju ke Mekah untuk satu gerakan peperangan besar yang penting, iaitu Fathul Makkah. Semasa dalam perjalanan, para sahabat telah berpuasa dan Nabi telah memberikan pesan sama ada boleh terus berpuasa ataupun berbuka. Namun, setelah tiba berdekatan dengan kota Mekah, iaitu di satu tempat bernama Qura' Al-Ghamim, Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan para sahabat untuk berbuka puasa walaupun ketika itu pada bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahawa adanya rukhsah untuk berbuka puasa bagi yang bermusafir dan juga bagi yang ada urusan tertentu seperti memerlukan kekuatan fizikal seperti dalam peperangan. Setelah berjaya masuk ke Mekah dengan aman tanpa peperangan, walaupun berlaku peperangan yang kecil sahaja, Nabi Muhammad SAW telah tinggal di Mekah selama 19 hari. 19 hari ini merangkumi bulan Ramadan sehinggalah ke bulan Syawal. Kemudian, Nabi Muhammad SAW setelah 19 hari, baginda keluar daripada Mekah bersama dengan 12,000 para sahabat untuk menuju ke satu peperangan yang penting, iaitu peperangan Hunain pada 6 Syawal tahun ke-8 Hijrah. Ini bermakna Nabi berada di bulan Syawal di Mekah selama 6 hari, jadi 19 tolak dengan 6 hari bermaksud Nabi berada di bulan Ramadan di bumi Mekah bersamaan dengan 13 hari. Ikuti siri 30 hari 30 kuis sirah Nabi Muhammad SAW di Donomed Schooling Udemy bersama saya, Cikgu Yakzan, Guru Pengembara Sirah. Assalamualaikum.